Assalamualaikum. Hari ini saya ingin berkongsi tentang satu selawat di dalam buku keajaiban 40 selawat pilihan, iaitu tentang kelebihan selawat Al-Munjiah. Perkataan Al-Munjiah bermaksud penyelamat, menyelamatkan dan keselamatan. Di dalam selawat ini, ia merangkumi semua aspek kehidupan tentang hubungan kita dengan Allah, sesama makhluk, perlindungan untuk kehidupan dunia dan akhirat, juga berkaitan dengan hajat dan rezeki. Saya kongsikan doa ini dan maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, limpahkanlah rahmat selawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Rahmat selawat ini engkau melindungi dan menyelamatkan kami daripada segala bala bencana, kehancuran, kebinasaan, kerunsingan dan kemudaratan, serta segala jenis penyakit, cubaan dan segala hal yang tidak menyenangkan. Wa taqdilana biha jami'il hajat, yang dengan rahmat itu engkau makbulkan segala hajat kami. Seluruh hajat kami engkau makbulkan dan segala impian dan cita-cita kami tercapai. Wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at, yang dengan rahmat ini engkau membersihkan, mensucikan, mengampunkan, memaafkan kami daripada segala dosa, kejahatan, segala keburukan dan kesalahan kami. As-sayyi'at di sini adalah kesalahan sesama manusia. Jika kita tidak mampu untuk memohon maaf ataupun tidak tahu bagaimana cara untuk memohon maaf daripada seseorang yang pernah kita sakiti, zalimi dan sebagainya, dan kita tidak mampu memohonnya, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan aturkan dengan berkat selawat ini. Wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, yang dengannya engkau mengangkat kami di sisimu akan setinggi-tinggi darjat yang paling tinggi. Naik darjat terus menerus di dunia dan di akhirat. Sebagai contoh, malas menjadi rajin, tidak solat menjadi istiqamah menunaikan solat, sentiasa buat puasa sunat, baca Al-Quran secara istiqamah, bersedekah dan sentiasa hati bersangka baik kepada Allah. Baca wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, yang dengan selawat ini engkau menyampaikan kami kepada kemuncak segala harapan kami, iaitu cita-cita kami yang paling tinggi daripada segala kebaikan di dalam kehidupan dunia dan selepas kematian. Yang dengan rahmat itu pula engkau menyampaikan kami kepada sesempurna semua maksud daripada semua kebaikan pada waktu hidup dan setelah mati. Sebagai contoh, apabila kita ingin membuat rumah tetapi tidak siap akibat kekurangan wang atau modal, dengan selawat ini apa sahaja yang dipegang, insya-Allah Allah akan selesaikan dan kita akan sampai kepada syurga Allah dengan izinnya. Dan ia juga dapat menyampaikan segala tujuan baik semasa kita hidup dan sesudah kita mati. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Semoga Allah limpahkan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta seluruhnya. Di dalam selawat ini, kita berdoa agar dianugerahkan keselamatan di dalam menghadapi musibah yang menimpa dan dikeluarkan daripada segala kesempitan atau kesusahan yang dihadapi. Kesusahan dan kesempitan ini merangkumi masalah keuangan, rumah tangga, penyakit dan sebagainya. Amalkan selawat Munjiah ini setiap hari di dalam kehidupan kita. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada kita semua.